Assalamualaikum korang, selamat bersahur semua. Jadi hari ni tanggal ke-14 kita berpuasa. Jadi apa fenomena yang berlaku hari ni? Kalau korang tengok kat belakang, ada bulan. Fenomena ni berlaku setiap 13 hari bulan, 14 dan juga 15 Ramadan. Dan setiap tahun berlaku, iaitu bulan separuh penuh. Jadi hari ni saya nak tunjuk kat korang macam mana rupa bulan separuh penuh Okey, kamera zoom sikit. Kita zoom habis. Lepas tu turunkan brightness seturun-turunnya. Ya Allah, tengok. Ya Allah, betapa cantiknya bulan hari ni. Jadi korang yang mana bangun sahur boleh tengok area berdekatan rumah korang. Cantiknya bulan. Tengok tu. Masya Allah, cantiknya bulan separuh penuh. Nampak clear je. Tengok tu. Ya Allah, cantiknya. Peristiwa ni berlaku setiap 13, 14, 19 Ramadan je korang. Cantiknya. Sumpah cantik. Wish, la ilaha illallah. Tu lah. Ini 05. Saya zoom lagi. Okey, tengok kalau kita boleh nampak. Kita slow down dia. Ya Allah, cantiknya. Nampak tu clear bulan.